Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kebun komuniti Taman Bukit Indah Pasar 2. Jom kita. Saya, Meja Besara Khairuddin bin Ismail adalah Ketua Kebun Komuniti Taman Bukit Indah Pasar 2 ini. Okey, sedikit sebanyak tentang kebun ini. Kebun ini telah mendapat kelulusan dari MPAJ pada 20 Januari tahun 20. Secara resminya kita beroperasi pada bulan 10 tahun yang sama. Dengan keahlian peringkat permulaan seramai 52 orang. Tapi sehingga kini yang masih lagi gigih berkebun, kita mempunyai ahli seramai 24 orang. Okey, kebun ini selama 5 tahun ini kita telah banyak juga mengeluarkan hasil-hasil kebun. Seperti mana kita punya tagline Community for Community, iaitu biasanya dengan hasil-hasil kebun yang kita keluar dari sini, kita akan buat jualan hasil kebun setiap hari Sabtu di Taman Botani. Okey, untuk tuaian dalam satu batas ni, saya akan dapat lebih kurang dalam 14,5 kilo ke 15 kilo setiap kali tuaian. Ini tanaman kunyit putih. Kalau memang banyak digunakan untuk pembuatan jamu, untuk herbal. Tapi setengah orang biasa dia ambil yang tua tu direbus, minum airnya. Untuk kesihatan kita lah. Ni I ada 2 plot, ni 2 batas. So ni 2 batas ni sebelum ni I tanam yam. Sekarang I tanam balik lepas gembuk semua, siap-siap tanam ni sweet potato. Okay, akak sekarang ni tanam apa, bende. Bende ni dah akak tanam 1 bulan setengah dia dah berhasil. Inilah hasil dia ni, buahnya. Bende, batang bende. Dah 2 kali dah saya dapat petik lah, banyak. Baja yang akak guna, ada banyak jenis juga baja lah. Seperti baja tai ayam dan jenis baja yang macam apa tu, kopi punya macam serbuk tau. Okay, kebun komuniti kita juga ada telah memohon untuk projek Sejati Madani. Dalam program Sejati Madani ini, kita telah mohon untuk penanaman anggur. Seperti tuan-tuan tengok di belakang ni. Tanaman anggur ini kita ada 2 jenis utama. Yang pertama iaitu Alfonso Lavel sebanyak 36 anak pokok dan juga jenis IAC sebanyak 36 pokok. Jadi projek anggur ini kita mempunyai ada 6 rain shelter. Setiap shelter ni ada lebih kurang dalam 12 pokok lah. So ada 6, 6 times 7, 72 pokok. Hasilnya, kalau ikut dia punya percaturan, lepas ditanam dalam masa setahun, barulah dia akan mengeluarkan buah dan hasil.